Okey, kita nak tanya dengan Izzat sendiri, kenapa Izzat pilih Expura? Expura by Azam. Izzat ni jenis yang tak suka perfume yang sangat kuat ke depan. Izzat dapat bau Expura ni, it's very gentle, it has a vanilla tinge. I memang suka sangat cari that essence of vanilla fragrance. Betul. Whether it's food ke perfume ke, memang I gemar vanilla kan. It has that vanilla notes in that. Jadi memang favourite saya. Dah smell better berpanjangan hari. It's good for me kerana memang I'm always outside the whole day. Spray tetap wangi lah kan guys. Tapi Betul. Expura ni special, memang dia ada vanilla dah dalam Yes, tu. for guys. Kenapa Izzat pilih Perfume Paradise? Memang suka support local business punya harga pun berpatutan. Betul. Affordable. Travel bottle ni RM10 je. Okey, sekarang kita nak tanya Awinet pula, kenapa Reed Aven jadi pilihan Awinet? Dia bau-bauan ke arah lelaki maskulin yang berkejaya. Sangat sesuai untuk lelaki yang stay indoor ataupun outdoor. Lelaki-lelaki lasak, outdoor, selalu main sports ke apa. Sangat sesuai. Dia fleksibel. Sebab saya pun kedua-duanya sekali. Apa pilih local brand Perfume Paradise pula? Sebagai local orang Malaysia, saya nak support local market. The best thing is Perfume Paradise, dia sangat tahan lama. Saya cuci baju, masih ada bau tu. Betul lagi satu kak, dia penting, dia affordable. Itu yang korang semua nak, betul tak? Yang affordable. Oh, ni kalau spray besar ni dalam sebulan, 2 minggu, 3 minggu juga tapi kan? Tapi saya pakai everyday. So sebulan lah.